Hello, what's up guys? Sini game yang ke-23 yang korang boleh main waktu raya. Game ni mudah je, main game lumba-lumba, otak fokus, tak susah, boleh main seorang hingga 6 orang. Cara main dia mudah je. Kalau korang tengok dekat kad ni, cara langkah dia ada 9 langkah yang korang boleh main. Antara je, main kad, ubah je, dan yang paling best, terus pecut dan jalan. Okay guys, tapi jangan ingat game ni senang je. Korang ada juga kad yang nampak ni. Kad ni korang kena jaga heat korang. Kena jaga betul-betul jangan bagi engine overheat. So kalau engine overheat, apa yang korang kena? Engine korang akan terbakar dan kereta korang akan terbabas. So kita tak nak game tu jadi macam tu lah. Part paling best game ni adalah ketika seleko. Time ni ramai-ramai lah, masing-masing lah nak cuba gamer time seleko. Sebab apa? Sebab tak cukup jalan. So, bila tak cukup jalan, kita akan keluarkan kad plus ni. Player boleh main lah kad plus ni. So, dia akan tengok sama ada kita lepas ataupun tak lepas jalan tu. Tapi, kena ingat, kena bayar hit Kalau tak bayar hit, terbabas. Okay, antara part paling best. Ni dia waktu korang tengah lead nanti. Bila korang main, korang dapat lead. Make sure korang kena buat gap. Sebab apa? Siapa yang layan DTS dia akan faham lah benda ni. Orang boleh slipstream. Waktu orang kat belakang tu, dia boleh pecut pergi depan. So make sure, kalau korang make sure korang ada gap yang besar untuk korang menang game ni. Kalau korang dah bosan main game ni, jangan risau. Game ni juga provide campaign untuk korang. Macam Formula 1, yang mana korang race, banyak kali race. Dan paling penting adalah mata akhir sekali. So kalau korang kalah game pertama, jangan risau. Korang ada peluang untuk dapatkan poin korang waktu game kedua sampai game terakhir. Okay, dan antara part paling best untuk campaign ni adalah setiap round setiap game yang korang main, korang boleh upgrade kereta korang. So let's say kalau korang kalah round pertama, korang still ada peluang untuk menang round kedua dan round seterusnya. So make sure korang main campaign ni. Okay, waktu raya korang boleh main game ni sebab apa? Dia boleh main sampai 6 orang. So korang boleh main dengan adik korang, abang korang, family, sepupu sepapat, korang boleh main game ni. Dan untuk siapa yang berimpian untuk jadi seorang racer, boleh try game ni juga. Sebab apa? Dia adalah elemen-elemen sama yang macam racer sebenar. Cuma go game lah.